Assalamualaikum dan salam sejahtera. Petikan ini daripada Facebook page Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. Untuk makluman sahabat pencarum seluruh Malaysia, tuntutan dividen KWSP akaun 1 oleh PGIRM memberi keutamaan kepada pencarum yang benar-benar terkesan, termasuk suri rumah, kehilangan pekerjaan, pendapatan tidak seimbang dengan kos sara hidup, pekerja sendiri, usahawan mikro, pekerja rentan atau GIG ekonomi, pekerja tetap B40 atau M40 yang terjejas, serta pesakit kritikal. Pendekatan ini bersasar dan telus, memastikan manfaat sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan tanpa menjejaskan kelestarian simpanan semua pencarum. Jika anda merasa tergolong dalam golongan ini dan belum diperhitungkan, boleh maklumkan secara ringkas untuk rujukan PGIRM. Seperti yang anda sedia maklum, ramai yang terkesan dengan kenaikan harga barang dan kos sara hidup yang semakin tinggi saban tahun. Walaupun ada yang telah bekerja selepas wabak COVID-19, mereka masih lagi terpaksa berjimat cermat dari segi perbelanjaan dapur dan makanan harian. Setiap rakyat tidak sama kesusahan dan kesenangan hidup mereka. Oleh itu, pada yang masih dalam tertekan dan terdesak amat memerlukan wang lebihan untuk selesaikan masalah hutang tertunggak agar dapat hidup tenang dan selesa. Setuju atau tidak? Semoga diperjuangkan cadangan ini dapat diterima oleh pihak kerajaan madani. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.